Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni kita cuba tengok market US. Kalau tengok sini mungkin price dia nak pergi ke demand zone ni, di bawah ni dia dah langgar dah support ni. Mungkin dia akan mencari support ni lah. Okay, support di sini. Okay, ini akan rebound sini lah. Sebab kita tengok histo merah ni pun masih merah pekat ni. Dia akan turun lagi. Mungkin price akan buat macam ni lah, kemungkinan. Macam ni atasnya. Kemungkinan lah. Dan mungkin kita first TP kita kat sini lah. Dari segi Bollinger Band pula kita nampak tak ada lagi line MHV yang terbentuk. M15 pun belum ada lagi price yang break up atas apa BB yang untuk confirmkan setup buy. Kalau di Sina pula, Sina nampak dah langgar lah support di manzun kat sini. Kemungkinan dia akan cari di manzun kat sini lah. Di sini di manzun kat situ. Kalau dia pecah situ, dia akan cari di manzun kat sini. Okay, kalau kita ikutkan kita ada support lah dari sini. Kita ia akan rebound kat sini, support sini ya, kita support kat sini atau kat sini. Dua tempat pun dan dia akan rebound. Histo pun dia masih nak ke bawah lagi dengan saya akan buat macam ni. Ataupun macam ni ya. Kemungkinan dia buat dia rebound penisik atas sini lah. Kalau tengok 1 hour pun nampak macam ada MHB kat sini. MHB ada kat sini. MHB kat sini. Kau tengok i15 untuk memvalidkan
dia kena ada backup apa middleman kat atas ni. Backup lah Sina, kena backup. Okay, terima kasih. Assalamualaikum.